Kalau anda ibu bapa kepada anak autism, anda tahu ia datang dengan cabaran-cabaran yang unik kan? Dalam perkongsian kali ini, kita akan pecahkan 3 strategi utama daripada siri autism di rumah untuk bantu anda membina kemahiran hidup yang paling penting, terus dari rumah. Sebagai ibu bapa, pernah tak anda rasa macam, asyik hadap masalah yang sama je berulang-ulang kali? Cuba kita tengok, ada tak antara cabaran-cabaran ni yang rasa macam biasa sangat dengar? Kalau ada antara senarai ni yang kena sangat dengan situasi anda, percayalah, anda tak keseorangan. Ini bukan soal apa yang anda buat salah. Langsung tak. Sebaliknya, ini adalah petanda yang kita kena undur sikit, balik ke asas dan bina tapak yang betul-betul kukuh sebelum kita tackle kemahiran yang lebih besar. Cuba bayangkan macam kita nak bina sebuah rumah. Kita takkan mula dengan bumbung dulu kan? Mestilah kita perlukan tapak asas yang kuat dan tak boleh goyang. Nah, dalam dunia pembangunan kemahiran anak-anak, tapak asas itulah yang terdiri daripada 3 tonggak utama yang akan kita bincangkan. Jadi, inilah plan tindakan kita. Kita akan mulakan dengan fahamkan apa dia 3 tonggak ni. Lepas tu, kita akan selam satu persatu. Tumpuan, fleksibiliti dan kerjasama, dan saya akan bagi strategi praktikal yang anda boleh terus cuba guna hari ini juga. Baiklah, jom kita mulakan dengan rangka kerja ini sendiri. Benda paling penting untuk kita faham ialah ketiga-tiga tonggak ni tak berfungsi sendirian. Dia saling menyokong antara satu sama lain macam kaki tripod untuk cipta satu asas yang stabil bagi semua pembelajaran pada masa akan datang. Inilah dia, tumpuan, fleksibiliti dan kerjasama. Senang je nak ingat. Tumpuan, ia adalah pasal fokus. Fleksibiliti, ia adalah pasal adaptasi. Dan kerjasama, ia adalah pasal mendengar. Kalau kita dapat kuasai ketiga-tiga ni, percayalah kita sedang buka potensi untuk segala-galanya. Okey, sebelum kita masuk ke tonggak pertama, ini dia. Macam formula rahsia dia, kaedah ni boleh pakai untuk semua benda. Pertama, anda pecahkan. Ambil satu kemahiran besar, jadikan ia kecil-kecil. Macam bintang yang pecah tu. Kedua, anda kukuhkan. Bagi thumbs up, bagi pujian untuk setiap kejayaan kecil. Dan ketiga, anda latih benda tu berulang kali untuk cipta satu kitaran. Itulah kunci kejayaan. Jom kita mulakan dengan tonggak yang pertama. Tumpuan. Cara paling senang nak faham pasal tumpuan ni, anggap je ia macam otot. Kita tak boleh harapkan nak terus angkat berat tanpa training kan? Sama jugalah dengan tumpuan. Kita tak boleh harapkan anak boleh fokus lama-lama tanpa latihan yang betul. Okey, salah satu blok binaan yang paling penting sekali ialah tumpuan. Tumpuan ni ibarat gam yang melekatkan semua pembelajaran lain. Tanpa keupayaan untuk fokus, memang susah nak bina kemahiran yang lebih kompleks, macam bercakap atau belajar akademik. Slide ni memang menarik sebab ia tunjukkan macam mana satu kemahiran yang nampak kompleks macam menyusun teka-teki sebenarnya boleh dipecahkan kepada langkah-langkah yang sangat kecil dan mudah untuk diajar. Yang bestnya pasal slide ni, ia tunjukkan yang kita tak payah pun beli mainan atau gadget yang canggih-canggih. Sebenarnya, kita boleh ubah rutin harian jadi latihan untuk otak. Contohnya, masa lipat kain, minta anak padankan stokin. Masa kemas dapur, minta dia asingkan garfu dengan sudu. Semua aktiviti kecil macam ni lah yang senyap-senyap sedang membina otot tumpuan anak anda. Seterusnya, kita sentuh salah satu cabaran yang paling besar, flexibility. Ini bukan setakat pasal nak ajar anak hadap perubahan bila ia dah berlaku, tapi ia adalah tentang melatih otak anak untuk bersedia dan menguruskan hakikat yang tak semua benda akan berjalan ikut rancangan. Ini adalah kemahiran hidup yang sangat-sangat penting. Perbezaan ini sangat penting dan ramai ibu bapa terlepas pandang. Kita selalu terus nak ajak anak untuk berkongsi. Tapi sebenarnya, bergile-gile itu adalah langkah pertama yang wajib. Ia membina kepercayaan. Anak tu belajar, okey, aku bagi mainan ni sekejap, tapi nanti aku akan dapat balik. Bila kepercayaan tu dah ada, barulah kita boleh beralih ke konsep berkongsi yang lebih susah, yang mana barang tu mungkin tak akan kembali. Mengajar anak untuk terima perkataan tidak ni satu proses ya, bukan benda yang boleh jadi dalam satu malam. Kuncinya adalah untuk bermula dalam situasi yang risiko dia rendah. Maksudnya, kita mula cakap tidak pada benda yang dia tak kisah sangat pun, macam brokoli. Ini bagi dia peluang untuk berlatih uruskan kekecewaan yang kecil sebelum kita hadap tidak yang berisiko tinggi, contohnya, tidak, tak boleh main iPad lagi. Dan ini membawa kita ke tonggak ketiga, yang terakhir, kerjasama.
Ini bukan pasal kepatuhan buta tau. Ini lebih kepada soal keselamatan supaya kita boleh hentikan anak kita daripada berlari ke tengah jalan. Ia juga soal pembelajaran dan supaya dia boleh turut serta dalam kehidupan keluarga. Kerjasama ni macam gam yang satukan semuanya. Yang ni pula menunjukkan satu perkara penting. Tak ada satu cara yang sesuai untuk semua orang. Bagi sesetengah anak, belajar mari sini sambil main kejar-kejar memang berkesan. Tapi untuk anak lain, bising dan gangguan tu terlalu banyak. Mereka mungkin perlu belajar arahan tu dalam persekitaran yang senyap dan berstruktur dulu, sebelum mereka boleh gunakannya di taman permainan. Okey, yang ni satu perangkap biasa yang ramai antara kita terjerumus. Bila kita ulang arahan, mari sini, saya kata mari sini, kita sebenarnya secara tak sengaja ajak anak kita yang dua panggilan pertama tu tak ada makna pun. Cuba macam ni, bagi arahan sekali, tunggu beberapa saat, kalau tak ada respons, kita pergi pada dia dan pimpin tangannya untuk selesaikan tugasan tu. Ini ajar dia yang kata-kata kita ada makna dari kali pertama lagi. Baiklah, banyak juga yang kita dah kupas kan? Sekarang, jom kita kumpulkan semua sekali dan ringkaskan ia menjadi satu plan tindakan yang mudah untuk anda. Kalau anda tak dapat ingat semua benda pun tak apa, tapi kalau boleh, ingat 3 perkataan ni. Tumpuan, flexibility dan kerjasama. Ini adalah asas bangunan anda. Setiap usaha kecil yang anda laburkan dalam 3 bidang ni, percayalah, ia akan bagi pulangan yang besar dalam jangka masa panjang. Dan inilah dia, strategi emas yang mengikat semua sekali. Tak kira apa pun kemahiran yang anda nak ajar, prosesnya sentiasa sama. Pecahkan, kukuhkan, latih. Itulah formula kejayaan anda. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Lupakan sekejap pasal nak betulkan semua benda serentak. Fikirkan pasal hari ni sahaja. Apakah satu langkah paling kecil yang anda boleh ambil? Mungkin ia cuma minta anak anda padankan sepasang stokin. Atau tunggu 5 saat lebih lama untuk satu mainan. Mulakan dari yang kecil. Mulakan hari ini.